Salahuddin sendiri pergi ke macam kemah King Richard. Dia pergi sendiri dia masuk seorang je, tak ada siapa backup pun. Masa tu ada 20 orang tengah jaga King Richard masa tu. Okey. Dia punya orang atas dia lah kan. Bodyguard dia tu, dia tak nak bagi Salahuddin masuk, dia takut nak Salahuddin akan bunuh King Richard tu kan. Sekali isteri King Richard datang, dia kata tak apa, bagi dia masuk kan. King suruh dia masuk. So dia orang letakkan senjata, dah masukkan senjata, dua orang. So masa itulah Salahuddin dengan King Richard one by one bercakap je. Bercakap je. Okey. Tak ada bertengkar ke apa kan, tapi dia tahulah King Richard dia kena racun. Okey. Dia kata dia ada